Kenapa nak sibuk-sibuk bincang tentang 7%? Mereka ni minoriti. Orang lain tak peduli pun. Hari ni PAS buat isu kandang babi. Kenapa Bawani sibuk nak pertahankan golongan minoriti 7% ni, masyarakat orang asli yang kemungkinan besarnya tak bagi undi pun pada saudari Bawani? Tak apalah, PSM ni parti sibuk. Parti sibuk isu-isu rakyat. Parti sibuk memperjuangkan hak rakyat. Dan saya rasa tanggungjawab PSM sebagai parti yang memperjuangkan semua hak rakyat. Tak kira lah Cina ke, Melayu ke, India ke, orang asli ke, Kadazan ke, semua orang ditindas. Penindasan itu sama. Dan kita rasa kumpulan minoriti ini hak mereka perlu dibela. Mereka adalah masyarakat yang perlu dibangunkan kerana kita nampak penindasan tu berlaku ke atas mereka. That's the unique of the PSM. Kita berjuang untuk rakyat tanpa mengira kaum, tanpa mengira agama dan juga tanpa mengira apa-apa balasan daripada mereka. Kita rasa ini adalah satu penindasan yang kita perlu suarakan untuk membela hak mereka. Saya tertarik juga dalam ucapan selepas daripada penyerahan memorandum tu, ada seorang wakil mengatakan kenapa kita kena pilih saudari Bawani sebagai calon kita ni untuk dia menjadi wakil rakyat di N48 Air Kuning, untuk dia dapat membawa suara orang-orang yang selama ni tak kedengaran. Selama ni tak ada siapa nak bawa suara ni. Jadi Bawani telah menunjukkan kepada kita dia akan mewakili suara semua pihak, sama ada majoriti atau minoriti, bahawa dia akan bersuara membela pihak yang tertindas. Suara orang-orang yang selama ni suara mereka tak didengari, suara mereka tidak dihiraukan, suara mereka bahkan tak dapat nak dikeluarkan pun sebab mereka telah dipaksa untuk diam, angguk, terima segala keadaan. Kalau kena usir, kena pindah, hutan kena musnah, kubur nenek moyang mereka diambil alih, dirosakkan pun mereka kena diam, aku tunduk sebab mereka tiada yang nak bersuara membela kepentingan mereka.